Wah, oh, tengah hari terik. Alright, demi menunaikan, menyantuni hati customer kan, kita buatlah kerja walaupun panas terik. Tu nampak tu, bocor, overflow overflow. So ni mungkin dia pelampung rosak ni. Ni dia, inilah masalah dia ni. Ni nak turun ke dalam ni macam mana ni? Okey. Tu, besar durian. Lama. Ui, dalam lubang dia. Nampak? Tangga 10 stepnya tangga Nampak kepala. Nanya bayar bil air sentiasa keluar. Alright. Okay, masalah dia ni, nampak ni. Ni pelampung valve ni dah rosak. So nak kena ganti. Ini ganti. Okey lah, tu yang overflow je tu. Okay. Alright. Okay, so kita dah pasang. Tu valve yang baru. Ni pelampung tak pasang lagi lah sebab kita nak cuci. Nanti kita cuci sekali lah. Alang-alang ni kan, tengok kotor ni. Alang-alang kita cuci sekali. Nak naik atas ni bukan selalu pun. Okey, kita bagi lebih sikit lah kat customer ni. Okey, ngam. Cuci kasih bersih sikit. Teruk sangat ni. Alang-alang kita buat kerja kat atas ni, kita servis sekali tangki tu. Payung mana? Kita payung. Alright. Okay. Tu tengok air yang korang mandi selama ni. Alright. Ada masa cuci kan, tidak berkerak patutlah. Cuci muka tak putih-putih. Rupanya air macam ni punya. Okay. So adanya tangki pun kita dah cuci. Okay, tak bersih Cuma yang kuning-kuning tu dia melekat kuat tak boleh nak hilang dah. Tapi dia punya tanah-tanah semua kita dah kaut keluar dah. Okey. Ni kosan dia. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti sekejap kita tunggu penuh tengok ada bocor lagi ke tak. Okey. Tengok right. Terbaik. Okey, so kita dah ganti. So tangki tu kita cuci. Tu pipe dia tu. So kita letak bata lah bagi tahan dia. Sebab sebelum ni dia tergantung macam tu kan. Takut lama-lama dia boleh patah tau. Kita tahan je lah. Okay. Ni tu tadi ada pokok daun-daun tu. Kita dah cabut sekali lah, bersih sekali. Sekarang dah bersih lah kat atas ni. Alright. Okay, alhamdulillah. So kita dah ganti ni valve, pelampung valve ni kita ganti baru pakai tembaga punya. So ni dalam ni coupling dia kita pakai stainless steel tu nampak tu, stainless steel punya. So tak karat lah. Tu pipe dia kita dah tahan. Sebelum ni tergantung macam tu je. Okay. Dan kita dah cuci baik punya. So air dah bersih alhamdulillah. So tengok tu, tu air lubang overflow dengan level air ada dalam seinci. Okey so dah tak ada air okey, tak ada leaking. So alhamdulillah settle. So tadi pokok-pokok semua kita dah cabut bersihkan. Okey lah. Alright, alhamdulillah. So kalau ada orang nak buat ganti ni pelampung dia, pastikan pasang macam ni macam ni ke atas. Jangan bagi dia macam ni. Kalau macam ni nanti dia mudah patah. Tak tahan lama. Macam ni insyaAllah tahan lama sikit. Okey. So tu cover dia kita dah tutup tangki tu. Alhamdulillah semua dah kembali pulih. Alright.